Aduh, mana abang ni? Dah setengah jam dah ni main. Tak sampai-sampai lagi. Tu macam kereta abang. Kenapalah abang ni? Tak ada lesen. Okey dek, dah sampai. Yo. Mukurukuk. Mak, kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi sewa hotel. Kenapa? Sebab ayah kata sewa hotel je lah rumah. Tak bayar bil lagi. Meh. Siapa yang tinggi? Syajahnya. Panggil Kim. Pendek kan? Jom. Okey, jom. Tak apa, ayah dah cakap dah nombor 4. Betul lah. Jom. Comelnya abang. Mestilah comel. Ayah kenapa luka? Dan ni bilik abang. Wow, jom kita tengok. Nak kita tengok makeup malam tu. Yang mana? Alah, yang kelima tu. Ya ke? Walah. Yang ketiga. Habis yang tu. Boleh tukar tu. Jom. Motel. Tapi ayah cakap bila ayah nak pergi peperang tu jadi askar, ayah cakap hati-hati tau. Sebab harga murah tau. Anak kedai kata kat sini berhantu. Takut dah. Macam mana ni? Tak apa, abang boleh selesaikan macam ni. Adalah nak tidur dah. Selamat. Dadah. Tapi mana abang ni? Kat dia okey. Kau dia hilang. Atau dia kena gigit. Ngerinya. Kalau kena culik. Ya abang. Ayah mak. Takut je. Takut. Hujan. Abang senang ke bilik air. Tapi abang tak keluar. Biasanya abang keluar tu. Tadi dah keluar. Abang. Betul. Tidurlah. Selamat tidur. Apa benda tu? Mana kau nak lari? Siapa yang sembunyi? Pintu terkunci. Abang, janganlah prank. Saya bukan abang. Tapi saya hantu. Lari!
rasa. Engkau memang patutlah. Ni motor yang abang kata hari tu kan. Ding ding ding. Minumlah susu dah lady. Katanya ada hantu. Ayah kata pun dekat sinilah yang abang mati tu. Siapa tu? Tu abang ke? Aku tengok engkau. Aku nak masuk. Ni lah bilik dia. Cerita hantu pula dah. Mana engkau nak sembunyi? Mana nak lari? Okeylah geng. Terima kasih untuk tengok video kali ni. Ini adalah video seram pertama ya. Dan ada filem terbaru juga. Kalau korang tanya-tanya, bang kenapa buat roleplay lagi bang? Kenapa buat movie lagi? Dah lupa dah kena lagi dah. Lupa dah ke? Sebab kita ni dah bukan channel tu dah. Ni channel RP sahaja. So, terima kasih lah. Dan ada coming soon dia, iaitu Motel RM50. Dan ni yang pertama ni untuk pertama. Nak tahu untuk pertama dia, abang dia meninggal dekat bilik air. Lepas tu abang dia jadi hantu dah. Ni lah abang dia. Dan lepas tu 15 tahun kemudian pergi lagi dekat motel yang katanya abang tu meninggal. Okey, so terima kasih. Dan kita berjumpa lagi untuk the movie. Dan bye, geng.